Ya. Mudah tak mudah? Tapi kan Ustaz kan, tiap waktu Ya. semayang pasti ada orang meninggal kan Ustaz? Ya. Sebab tu saya kata sini. Di sini bagi siapa yang semayang, sebab tu kita tengok ramai orang semayang jenazah. Baik, macam mana cara semayang jenazah? Macam mana cara semayang jenazah? Semayang jenazah ni tak semayang macam kita ni bangun rokok duduk, bangun rokok sujud, tak semayang macam tu. Dia ada semayang Mudah kan? mudah ni Hasidah. Mudah je saja semayang jenazah mengiman iman kerana Allah Taala. Baik. Dalam takbir pertama, ingat tu dia mudah sangat. Dalam takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Lepas tu takbir yang kedua lagi kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa sayyidina Ibrahim sampai habis. Kemudian takbir yang tiga doa untuk si mati. Yang keempat takbir. Habis yang keempat salam. Macam tu je lah, mudah. Mudah je. Buat je. Kan? Dan salamnya pula Assalamualaikum belah kanan lah. Berarti tak payah ni, tak payah siapa buka. Cukup Assalamualaikum. Tengok kanan cukup. Habis lah. Mudah je. Buat lah. Sebab di sini siapa yang melakukan solat jenazah, pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya bagi orang yang mengerjakan solat jenazah atas saudaranya di dalam Masjid Haram di Mekah ataupun Madinah, pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Masa pergi gunung Uhud tu, kita rasa sedih je, hiba je kat situ kan Ustaz? InsyaAllah. Di gunung Uhud ni, Kenapa Ustaz kita rasa hiba dan sedih di sana? sebab di situ gunung Uhud tu waktu mana Rasulullah telah menang dalam perang itu hari, kemudian tu di perang di gunung Uhud tu dan masuk perang Badar. Waktu perang Badar, waktu mana berlaku di perang Badar, Rasulullah ni menang. Kemudian tu bila strategi orang Quraisy tu telah berubah, mungkin kerana tu tak dia Allah Ta'ala, maka orang Quraisy tu telah naik ke bukit Uhud dan tentang Rasulullah, dan waktu tu Rasulullah tu